Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kami akan kongsikan satu maklumat penting berkaitan pembayaran sumbangan tunai rahmah atau STR bagi tahun 2026, khususnya mengenai golongan yang tidak akan menerima bayaran untuk STR fasa 2. Perkara ini penting untuk difahami supaya penerima tidak keliru apabila semakan dibuat nanti. Jadi mari kita lihat beberapa kategori penerima yang tidak akan mendapat bayaran pada fasa kedua ini. Kategori pertama ialah individu yang membuat rayuan kemaskini maklumat atau permohonan baharu bermula sekitar pertengahan Februari 2026. Sekiranya anda membuat sebarang perubahan seperti kemaskini maklumat keluarga, perubahan status perkahwinan atau menambah bilangan anak selepas tempoh tersebut, perubahan itu tidak akan diproses untuk pembayaran STR fasa 2. Sebaliknya, segala perubahan yang dibuat hanya akan diambil kira pada pembayaran STR fasa 3 sekiranya permohonan atau rayuan tersebut diluluskan. Ini bermaksud bayaran fasa 2 masih menggunakan maklumat lama yang telah diluluskan sebelum ini. Contohnya, jika seseorang penerima membuat kemaskini kerana pertambahan anak atau perubahan status perkahwinan, jumlah bayaran bagi fasa 2 masih mengikut rekod asal. Sebarang pertambahan jumlah bantuan hanya akan berkuat kuasa pada pembayaran fasa berikutnya selepas semakan selesai. Kategori kedua pula melibatkan individu yang telah membuat rayuan tetapi masih gagal selepas semakan. Jika permohonan STR tidak diluluskan pada semakan awal dan rayuan yang dibuat juga tidak berjaya, ini menunjukkan bahawa pemohon tidak memenuhi syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kebiasaannya, kegagalan ini berpunca daripada beberapa faktor. Antaranya pendapatan isi rumah yang melebihi had kelayakan yang ditetapkan. Untuk makluman, had pendapatan bagi kategori isi rumah dan pasangan adalah tidak melebihi RM5,000 sebulan. Manakala bagi kategori bujang, pendapatan bulanan tidak boleh melebihi RM2,500. Sekiranya pendapatan melebihi had tersebut, permohonan STR biasanya tidak akan diluluskan kerana bantuan ini disasarkan kepada golongan berpendapatan rendah dan benar-benar memerlukan. STR merupakan bantuan tunai bersasar di bawah inisiatif kerajaan bagi membantu golongan B40 dan sebahagian M40 menghadapi kos sara hidup. Oleh sebab itu, proses semakan kelayakan dilakukan secara ketat dengan menggunakan data daripada pelbagai agensi kerajaan. Kategori seterusnya melibatkan golongan bujang. Untuk tahun 2026, golongan bujang tidak menerima bayaran tunai STR secara berfasa seperti kategori isi rumah. Sebaliknya, bantuan kepada golongan bujang disalurkan melalui program Sumbangan Asas Rahmah atau SARA. Di bawah program ini, penerima bujang yang layak akan menerima bantuan dalam bentuk kredit pembelian barangan asas. Bagi penerima bujang miskin dan miskin tegar, bantuan SARA boleh mencecah sehingga RM100 sebulan, manakala sebahagian penerima lain menerima sekitar RM50 dalam bentuk bantuan barangan asas. Bantuan ini biasanya disalurkan secara berperingkat sepanjang tahun 2026 melalui kaedah tanpa tunai di kedai terpilih. Kesimpulannya, antara golongan yang tidak akan menerima bayaran STR fasa 2 termasuk mereka yang membuat rayuan atau kemaskini maklumat selepas tempoh semakan, individu yang gagal rayuan kerana tidak memenuhi syarat kelayakan, serta golongan bujang yang tidak berada dalam kategori penerima bantuan tunai berfasa. Diharapkan penjelasan ini dapat membantu orang ramai memahami situasi sebenar berkaitan pembayaran STR fasa 2 dan mengelakkan kekeliruan semasa membuat semakan kelak.